Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sehat-sehat hendaknya. Okay? InsyaAllah. So hari ni seperti mana yang korang nampak sekarang ni lah, aku bersama-sama dengan Honda CBR 150R Facelift 2025. Dan bersempena dengan hari Isnin hari ni, aku sekarang ni dalam perjalanan nak ke tempat kerja aku lah dekat KL sana. So untuk video kali ni, aku nak share ataupun nak show off sikit dengan korang lah, macam mana rasanya ataupun macam mana rupanya bawa CBR 150R ni pergi kerja, especially dekat KL sana. So let's go. Okay, VIP Sport. Motor ni taklah tinggi sangat, tapi disebabkan VIP Sport ni memang dah ada kat sini, kita pakai je lah. Kalau aku tak pakai, siapa lagi nak pakai? Alamak, bukan main santai lagi brother ni, menyandor dekat bag grab dia. Kona-kona sikit. Satu-satunya sebab yang membuatkan aku tak berani sangat nak push bila cornering dengan Encik CBR 150R ni adalah dia punya tayar tau. Sebab aku memang ada trust issue sikit dengan IRC Road Winner ni. Tapi berdasarkan daripada experience aku sebelum-sebelum ni lah kan, especially bila aku throwback zaman-zaman pakai R25 dulu, tayar IRC Road Winner yang dipakai oleh Encik CBR 150R ni, dia sebenarnya okey je kalau kau gunakan atas permukaan jalan yang kering. Dia taklah terlalu grip macam tayar-tayar medium compound ataupun soft compound yang lain, tapi masih okey lagi lah. Sebab tu masa aku pakai R25 dulu, aku maintain aja tayar standard tu sampai 17k 18k. So untuk CB 150R ni, kalau kata kau bawa ataupun kau guna untuk highway cruising, kalau nak maintain pada kelajuan yang setakat 1.3 ataupun 1.3 lebih-lebih sikit tu, CBR 150R ni memang tak ada masalah. Nak dapat 1.3 lebih tu, kau boleh duduk tegak je man. Kalau tanya aku, pada aku okey sangat dah tu. 1.3 lebih, itu saing-saing berat badan macam aku yang tak berapa nak ringan ni. Kalau kau jenis yang kurus, jenis yang berat badan dalam 50-60 kilo, silap-silap dalam tegak tu pun boleh dapat 1.4. So let's go. So aku dah sampai dekat Sungai Besi sekarang ni. Alah, dia clear kat sini kat depan ni start dah jam. Dekat sini kau tengok aku bukan nak cakap apa lah kan, CBR 150R ni memang lincah teruk lah. Kalau setakat dah celah-celah jam yang level-level darjah 2 macam gini, memang makanan dia sangat-sangat. Ini kenapa pasal double signal? Dia kalau korang tanya aku lah untuk CBR 150R ni, aku suka dua benda je yang ada pada dia. Satu, sebab dia punya tangki minyak ni gedabak besar, 12 liter. Standard lah kan, motor-motor yang bertangki dekat depan ni kebiasaannya memang tangki dia memang besar-besar, belah-belah liter. Yang kedua pula, aku suka pada dia punya tahap keselesaan menunggang motor ni. Riding position dia tak berapa nak agresif, walaupun dia menggunakan clip on kan. Lepas tu dia punya seat pula boleh tahan juga mat. Dia punya selesa, level selesa dia punya seat tu, aku boleh cakap dia jauh lebih selesa kalau nak dibandingkan dengan Honda RSX yang Kapcai. Macam pelik kan. Sepatutnya kalau nak compare dari segi dia punya keselesaan seat tu, Kapcai sepatutnya dia lagi selesa lah. Tapi untuk case Honda CBR 150R dengan RSX Winner, CBR ni lebih selesa seat dia.
korang boleh tengok sendirilah. Daripada segi dia punya top speed tu, nak dapat 1.3 lebih-lebih sikit tu memang tak ada masalah. Gear 5 dah boleh dapat. Dia bila kau maintain atas jalan, khususnya bila atas highway tu, kalau jalan yang landai biasa je kan, dalam kedudukan rider tegak kan, kau boleh lah dapat 1.3, 1.33 macam tu, 1.34 kan. Lepas tu kalau macam jalan tu dia macam menurun bukit sikit, ataupun kau dapat main angin orang depan, dia boleh lah 1.37, 1.38, nak dekat-dekat 1.4 macam tu. Dan kesemuanya tu kau dapat dalam keadaan duduk tegak lah. Kau tak payah nak tunduk udang. Ini semua berdasarkan daripada aku punya pemerhatian sepanjang aku bawa CBR 150R ni lah. Dia tidaklah laju. Lepas tu dia punya power delivery pun tidaklah mengerikan sangat. Endek lah, motor-motor beginner sport bike macam ni, power dia kau akan rasa linear dan smooth je. Tapi hari ni kereta atas highway tak banyak lah. Oh yelah, hari ni hari Isnin, orang masih lagi dalam mood cuti raya haji lagi. Sabtu lepas kan raya haji. Best gila bawa motor kalau ringan-ringan macam ni. Ini apa yang aku rasa lah kan. Aku kalau setiap kali nak keluar, tak kisahlah nak pergi ride ke, nak pergi kedai ke, nak pergi kerja ke, salah satu benda yang boleh buatkan aku punya mood tu rasa macam malas, rasa spoil kan, bila nak kena bawa motor-motor yang berat tau. Rasa malas, rasa berat nak keluar. Tapi bila dapat motor-motor yang tak berapa nak berat, ataupun motor yang ringan teruk macam ni, rasa macam hari ni nak kena pergi kerja, boleh bawa motor. Macam tu. Dia tak adalah bohong sangat kalau rasa macam tu. So itulah dia, serba sedikit suasana ataupun keadaannya ketika mana menggunakan Encik CBR 150R ni sebagai kenderaan untuk pergi kerja dekat KL especially. So okey lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye.